Explore, create, inspire. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bersama saya Zulaika Adriana dalam kapsul hari kedua kejohanan bola jaring MSSS 2026. Hari kedua menyaksikan persaingan yang semakin sengit apabila setiap pasukan turun ke gelanggang dengan satu matlamat, iaitu membawa kemenangan. Semangat juang yang tinggi, kerjasama berpasukan dan aksi yang begitu bertenaga berjaya mencuri perhatian para penyokong yang hadir memberikan sokongan tanpa henti. Pelbagai aksi menarik, sorotan eksklusif dan momen-momen menanti anda. Jadi jangan ke mana-mana dan teruskan bersama kami dalam kapsul hari kedua kejohanan bola jaring MSSS 2026. Selepas aksi memukau pada hari pertama, hari ini para penonton sekali lagi dihidangkan dengan perlawanan yang mendebarkan. Setiap hantarannya tepat, jaringannya cantik dan pertahanannya kental berjaya mencuri perhatian serta menghidupkan suasana kejohanan. Sementara itu, carta kedudukan kumpulan mula menunjukkan perubahan yang menarik. Persaingan semakin sengit dan setiap mata yang dikutip kini menjadi penentu kepada peluang pasukan untuk melangkah lebih jauh. Baiklah, sekarang saya bersama dengan salah seorang pengada daripada kejohanan bola jaring MSSS 2026. Pada pendapat Puan, apakah kualiti yang perlu ada pada salah seorang pemain selain daripada kemahiran bermain bola jaring? Assalamualaikum. Bagi saya, sepanjang beberapa tahun saya mengadili perlawanan bola jaring peringkat negeri. Okay, selain daripada kebolehan bermain, teknik asas yang betul, kualiti yang perlu ada pada seseorang pemain bola jaring yang ingin menjadi lebih profesional dan lebih mahir dalam bidang ini ialah disiplin yang sangat tinggi. Keinginan untuk menjadi seorang atlet profesional itu memerlukan pengorbanan, antaranya pengorbanan masa untuk training. Dan seperti yang saya beritahu tadi, disiplin maksudnya macam kita belajar dalam kelas juga. Walaupun kita sepandai manapun seseorang murid itu, sama juga sepandai manapun seseorang pemain itu bermain, sehebat manapun dia bermain, kalau dia tidak ada disiplin, tidak ada rasa hormat kepada sama ada kepada sesama pemain, pihak lawan ataupun jurulatih sama ada jurulatih sendiri ataupun jurulatih dari pihak opponent team dan umpire yang sedang mengadili perlawanan sesuatu pertandingan itu, maka orang tidak akan pandang dia sebagai seorang pemain yang hebat. Maksudnya kalau dalam pelajaran di dalam kelas, adab dulu, baru orang tengok setinggi mana ilmu kita. Sama juga dengan seorang pemain bola jaring ataupun mana-mana sukan, disiplin dulu, disiplin, budi pekerti, baru orang tengok kemahiran dan skill yang ada, kehebatan pada diri seseorang pemain tu. Okay. Baiklah, terima kasih Puan. Semangat tidak pernah luntur, perjuangan masih diteruskan. Teruskan menyokong semua pasukan dan jumpa lagi dalam kapsul hari ketiga.